Jika anda berfikir bahawa seorang presiden ditangkap atau berlaku perubahan rejim secara automatik akan menaikkan harga minyak, anda mungkin masih berada dalam masa lalu. Peristiwa besar seperti ini telah berlaku di Venezuela. Jadi mengapa pasaran global bertindak seolah-olah hanya menonton pertunjukan dengan harga minyak hampir tidak bergerak sama sekali? Hari ini, mari kita bincangkan fenomena yang kontra-intuitif ini. Hai semua, ini Ultima Markets. Pada hari Rabu ini, laporan bulanan dari OPEC dan EIA akan diterbitkan. Secara teori, perhatian pasaran seharusnya tertumpu kepada minyak sekarang. Tetapi kita semua tahu bahawa tajuk utama terkini sebenarnya adalah Venezuela. Presiden Nicolás Maduro ditahan oleh tentera AS. Gempa geopolitik sebesar ini dahulu akan mencetuskan tsunami keuangan. Tetapi anehnya, kali ini sama ada pasaran minyak mentah atau pasaran ekuiti kelihatan tidak tergugat. Mengapa? Jangan salahkan pasaran kerana bersikap dingin. Realitinya, Venezuela hari ini mempunyai pengaruh yang sangat kecil dalam lanskap ekonomi global. Ia seperti seorang juara yang dahulu berkuasa, kini kurang pengaruh daripada seorang yang tiada siapa mengenalinya. Pada tahun 1970-an, Venezuela menyumbang kira-kira 1% daripada KDNK global dan 8% daripada pengeluaran minyak dunia. Hari ini, KDNK negara itu hanya sekitar 0.1% daripada jumlah global, manakala pengeluaran minyak harian telah jatuh kepada kira-kira 1 juta ton, hanya 1% daripada bekalan global, berada di kedudukan kira-kira ke-18 di dunia. Ramai yang bertanya, walaupun pengeluaran rendah, ia masih sebuah negara pengeluar minyak, pasti peperangan akan menaikkan harga minyak, bukan? Ini membawa kita kepada lanskap tenaga semasa. Selepas bertahun-tahun kekacauan, KDNK sebenar Venezuela telah merosot kira-kira 70%. Walaupun infrastrukturnya masih wujud, memulihkan kapasiti pengeluaran akan mengambil masa bertahun-tahun. Ia terlalu perlahan untuk menyelesaikan sebarang isu bekalan jangka pendek. Lebih penting lagi, latar belakang pasaran minyak global kini mengalami lebihan bekalan. Fikirkan seperti pasar sayur dengan terlalu ramai penjual. Jika satu gerai hilang, tiada siapa benar-benar menyedari kekurangan. Skim sebabnya harga minyak bukan sahaja gagal naik minggu lalu, malah menurun secara tidak dijangka walaupun terdapat berita besar sebegini. Apa maknanya ini? Pasaran sangat rasional dan tidak percaya bahawa peristiwa ini akan mengubah keseimbangan asas bekalan dan permintaan. Jadi, apa maksud episod ini untuk pasaran kewangan? Kita dapat lihat modal tidak bergerak panik seperti ayam kehilangan kepala. Pasaran ekuiti masih meningkat, terutamanya saham teknologi berkaitan AI dan semikonduktor yang terus bergerak mengikut rentaknya sendiri. Pelabur lebih banyak mengalihkan dana kepada aset selamat seperti emas, bukannya menjual pegangan ekuiti mereka. Sebenarnya, kita kini berada dalam keadaan imuniti geopolitik. Selagi rantaian bekalan global tidak terganggu sepenuhnya, pelabur telah terbiasa dengan kejutan geopolitik yang tiba-tiba. Apa yang lebih penting kini ialah sama ada kadar faedah akan turun dan sama ada syarikat dapat menjana keuntungan, bukan siapa presiden negara yang telah digantikan. Ini lebih menyerupai pertunjukan geopolitik daripada krisis minyak sebenar. Akhir sekali, Ultima Markets ingin menekankan bahawa walaupun AS menyatakan niat untuk mengurus Venezuela dan tidak menolak tindakan melibatkan Cuba, selagi kepentingan komersial utama tidak terjejas, ini pada dasarnya hanyalah ribut dalam cawan teh. Peristiwa ini adalah peringatan kepada kita semua. Dalam logik pelaburan hari ini, jangan membeli minyak secara buta sebaik sahaja mendengar berita peperangan. Memahami siapa yang benar-benar memegang pengaruh sebenar lebih penting daripada sekadar menonton tajuk utama. Laporan OPEC minggu ini akan dikeluarkan tidak lama lagi. Mari kita lihat sama ada data itu mengesahkan pandangan ini. Ini Ultima Markets. Ikuti kami untuk melihat di sebalik permukaan dan memahami pemacu sebenar di sebalik pasaran. Jumpa lagi.